Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda dah pernah lihat saya kongsikan tentang OTB Pirata Elite dan anda juga dah pernah tengok saya kongsikan tentang OTB Pirata Mid. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu lagi model daripada OTB. Ini dia. Okey. Ya, ini adalah OTB Pirata. Pirata ni adalah model yang terbaru, terlatest daripada OTB. Yang dalam kotak ni pula adalah model pertama sekali daripada OTB. First model. Okey, ini adalah model yang paling ikonik sekali untuk OTB. Dan daripada model ni jugalah bermula segala-galanya sejarah tentang OTB. So, kalau anda nak tahu macam mana, jom kita tengok. Jadi, jom kita tengok model yang paling ikonik sekali untuk OTB boot ni. Iaitu model Abyss. Okey, ini adalah model yang pertama sekali OTB keluarkan. Kalau anda tengok mungkin anda akan rasa macam pelik kan, dia tak macam kebanyakan tactical boot biasa. Okey, kalau nak tahu inilah model yang pertama sekali OTB keluarkan. Hasil kerjasama dengan US Navy SEAL. Okey, bagi belum tahu apa itu US Navy SEAL, mereka adalah pasukan elit tentera laut Amerika Syarikat. Okey, kalau macam dengan kata mudah, kalau tempat kita lebih kurang macam Pascal lah. Okey. So macam mana kerjasama dengan pihak US Navy SEAL ni? Okey, dia bermula macam ni. Masa tu US Navy SEAL ni bila buat operasi di air, mereka berenang di dalam laut. Kemudian naik ke darat. Bila naik ke darat, masalah yang mereka hadapi ketika itu adalah mereka kasut dah jadi masuk dalam kasut dah masuk air, jadi kasut jadi berat. So susah nak bergerak dengan laju dan jadi tak selesa. Jadi untuk nak selesaikan masalah tu, pihak US Navy SEAL telah berjumpa dengan ada seorang ni yang bernama Dan Ellis. Dia request dekat Dan Ellis ni untuk buatkan satu kasut yang memenuhi permintaan mereka. Okey, memenuhi keperluan mereka. Lalu terciptanya model Abyss ni. Dan dari situ juga dapatnya nama OTB ni. OTB ni diambil seperti nama operasi ketika itu, iaitu Over the Beach. Okey. Kasut ni, ciri-ciri utama tentang kasut ni, okey, pertama sekali anda kena tahu dia bukanlah kalis air. Dia bukan kalis air. Kalau dibuat kalis air, sekali air dah masuk, air dah tak akan boleh keluar dah. Okey. So, ciri utama pada kasut ni adalah yang pertama sekali, bila air masuk, dia akan membuang air dengan sangat cepat. Bila kita berlari, air akan dipam keluar melalui drainage port yang ada pada kiri kanan ni. Okey. Dan bahagian dalam tapak ni pun dia ada buat macam satu alur untuk tepat dengan tempat drainage port ni. Kemudian ciri yang seterusnya yang penting pada kasut ni adalah material dia sangat cepat kering. Dia tak menyerap air dan sangat cepat kering. Okey, macam saya dah test dah OTB Pirata ni, memang dia cepat kering Pirata, tapi yang ni lagi cepat kering. Dia memang tak menyerap air sama sekali. Kemudian ciri yang penting lagi seterusnya adalah dia punya bahagian tapak dia. Tapak yang sangat grip. Sebab dia penting sebab macam tentera bila berjalan di atas dek kapal yang basah tu supaya tak mudah tergelincir. Jadi dia punya tapak ni memang sangat-sangat grip. Dan tapak ni juga sangat ikonik sebab hasil daripada desain kasut yang pertama ni jugalah OTB apply dia punya teknologi tapak ni kepada kasut-kasut model dia yang seterusnya. Sampailah ke model Pirata ni okey. Dan kalau anda tengok, dia macam tepi dia macam bentuk curve kan. Dia tak macam kasut biasa kan, bersegi kan. Okey, sebenarnya kasut ni dia direka untuk mesra dengan kompatibel dengan fin yang kaki itik tu, yang macam untuk on diving tu. Tapi saya tak adalah benda tu untuk saya nak test kan. Dan satu lagi, di bahagian sini ni, dia bertindak macam stokin tau. Dia sangat fit, kecil je ni. So dia akan grip kaki kita. Jadi sebenarnya tujuannya nak mengelakkan pasir ataupun kotoran masuk dalam kasut. Yang ni sangat penting features ni kalau kita beroperasi di pantai. Okey. Alright. So inilah dia. Model paling ikonik sekali. Dan saya sangat teruja bila saya dapat model ni sebab saya teringin nak tahu model apa yang US Navy SEAL minta, yang request, yang diorang pakai. Inilah dia. OTB Abyss. Okey, sekarang saya nak test pakai kasut ni Okey, boot ni dia punya nak pakai dia memang struggle sebab dia punya yang knit sock dia ni memang fit sangat fit. Tengok saya try pakai dia Yang ni kalau Pirata tu, Pirata Elite kan dia ada knit sock juga, tapi yang tu kotoran masih boleh masuk lagi lah, cuma dia dapat kurang lah. Tapi kalau ini yang betul-betul di grip. Tengok nak pakai dia macam mana. Dia totally grip kaki kita. Memang grip habis.
Tengok nak masuk jari pun struggle. Okay. Jom pakai sebelah lagi. So saya mula-mula terima kasut ni, saya excited jugalah. Pasal saya nak tahu macam mana model yang US Navy SEAL pakai dulu. Okay, inilah dia. Tapi jenama OTB ni pernah tenggelam, dia pernah hilang daripada pasaran. Sebab dia dibeli oleh New Balance. Masa tu New Balance nak menang tender kerajaan, Jabatan Pertahanan US. Jadi mereka beli company jenama OTB ni. Akibatnya nama OTB ni dia dilenyapkan. Kemudian dia mana-mana model-model yang kurang dapat sambutan dia discontinue. Model yang dapat sambutan dia jenamakan semula under New Balance. Dan sekarang kontrak diorang dah tamat. Jadi mereka boleh berdiri semula. Okay, so saya dah sarungkan OTB Abyss ni. So saya dah sarungkan kasut. Dan hari ni saya nak test dengan berjoging dengan anak-anak. Okay, so jom. Jom Habib, Umar, lari. So saya test dengan berjoging dulu dengan anak. Pasal kasut OTB ni, kebanyakan kasut dia memang direka untuk berlari. Cuma kasut yang ni dia tak adalah menyerupai sangat macam kasut running tu. Sebab yang ni fokus dia adalah untuk operasi air. Okay. Untuk ujian air saya test di lain hari lah. Okay, sekadar tu saja. Petang ni pun jogging tak jauh dengan anak-anak. Okay, so sekadar tu saja perkongsian tentang kasut OTB model yang paling ikonik sekali. OTB Abyss. Nanti insyaAllah kita akan test di lain-lain aktiviti pula. Okay, terutamanya aktiviti hutan dan sungai. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.